Jadi semenjak bila Pak Long mula berkecimpung dalam arena muzik, bermain gitar dan juga nyanyi? Jadi bila saya seorang membesar dalam keadaan anak tunggal, seorang diri, saya mendengar banyak keluhan-keluhan dari sebelah keluarga sebelah ayah, keluarga sebelah mak. Jadi rentetan itu saya pun keluhan daripada mak, saya anak tiri dia kan, jadi sebagai ibu tiri. Jadi saya mendengar dari kecil lagi, saya mendengar keluhan ibu yang rasa ketidakpuasan, rasa kecewa, kecil hati atas anak-anak tiri yang buat apa hal yang dia rasa kecil hati. Jadi saya turut merasai benda tu. Jadi makna kata sensitif sama. Yes. Cetutan rasa yang isi hati yang halus tu saya dapat merasai, menyelami perasaan ibu kan. Dari situ juga saya dah mula menulis walaupun di bangku sekolah rendah kan. Saya dah mula menulis tentang cerita diri saya dan keluarga. Masa tu bukan tujuan untuk lirik lagi? Bukan. Saya banyak cerita tentang cerita keluhan rasa lah. Cerita pendek. Jadi kat situ saya dah mula belajar menulis. Ya. Cerita-cerita pendek kan, tentang keluarga. Di situ juga tanamnya minat untuk menulis. Lepas tu bila dah saya membesar, sampai tingkatan darjah 6 lah, kualitika tu kan. So saya dah melihat ada orang yang main muzik, abang saya pun ada yang main gitar. Jadi rasa macam terpanggil, rasa minat yang amat sangat untuk mendengar petikan-petikan muzik yang halus, berseni kan. Saya rasa kalau lah muzik tu saya dapat menguasai dan penulisan tu saya dapat mensembuhkan mesej tu kan, saya rasa lebih indah lah dalam hidup saya. Saya dapat menjerahi dan menyampaikan mesej tu, apa yang saya nak sampai kan.